Value spread ni maknanya dia adalah selisih harga di antara harga beli dan juga harga jual. So tadi Tuan Madi ada sebut pasal value spread kan. Value spread tu boleh dikatakan seperti yang tadi Tuan Madi katalah, apa tu, kos upah semua tu lah. Value spread ni maknanya dia adalah selisih harga di antara harga beli dan juga harga jual. Sebagai contoh, gold bar ni nilai harga beli sekian jumlah, nilai harga jual sekian jumlah. Jadi ada selisih harga bagi menghasilkan gold bar ni lah. Sama juga macam contoh kalau you beli kereta, bila you beli kereta pada harga tertentu, tapi bila itu you jual balik, you tak akan dapat sama dengan harga yang you beli. Susut nilai tu lah. Dia akan berlaku susut nilai. Ataupun dalam emas ni dia kira spread value lah, ataupun selisih harga dan selisih harga beli dan selisih harga jual. Dan itu sebab untuk pelaburan ataupun simpanan emas ni sesuainya menyimpan sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Disebabkan oleh emas secara 10 tahun kebelakangan ni nilai kenaikannya sekitar 10% setahun. Okey.